kita. Okay guys, so kembali lagi kita. Sekian setahun tiada video. Kembali lagi kita dalam rancangan guys, dalam video kali ni kita nak buat sama seperti macam salam bahasa. Hari ni hari first kita set up untuk program hari kosongan sekolah. Kita akan buat rumah hantu. Tung tak. So inilah dia tapak rumah hantu kita. Kita dapat 9 hantu yang telah direkrut. 9 hantu 10 hantu yang telah direkrut oleh bos original China. Diterbangkan dari China datang ke Malaysia. Pendatang. So dia yang bayar gaji diorang, dia yang memilih kita orang, dan dia juga yang memplan untuk buat hantu ni. Saya hanyalah supplier hantu Saya supplier hantu. Dia ada beberapa hantu yang tidak di make up lagi, rupanya sudah menjadi hantu. Ini pintu masuk. Pintu masuk. Kalau kita buat sini pintu masuk ni. Dia pintu masuk ni. Kau. Ni. Understand? Woi. Saya. Sorry. Sekarang ni dia tengah ikat untuk nak gantung kat atas. Nanti tutup lubang-lubang pencahayaan supaya rumah tu ni lebih gelap, lebih selesa, lebih menakutkan, lebih memikat, lebih tertarik. Rumah tu tahun ni lebih better daripada tahun lepas. Kerana jarak di antara pintu tu dengan pintu sejauh 130 cm. So memang agak panjang. So bahannya ni tu ni ada gergaji, ada tukul rambut. Rumah nanti edit Lepas tu ada gergaji. Lepas tu ada CCQL. Rumah nanti edit edit bagi benda semua ada. Setelah kita bertungkus lumus mengangkat dalam 10 buah meja. Lepas tu kita mengangkat meja tersebut dan kita membawanya dan masuk ke bilik gelap. Nampak hitam sikit. Dan meja-meja tersebut diletakkan di kawasan ini. Hal ini diberikan kerana terima kasih kameraman. Kembali kepada Sri Pentas. Okey, meja ni kita bawa daripada bilik tadi ke bilik ni. Kembali kepada Sri Pentas. Okay, so meja ni 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8. Saya tersilap info tadi. Kembali kepada Sri Pentas. Belulang. Okay, so meja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 meja yang telah diangkat oleh kami para hantu. Kembali kepada Sri Pentas. Itu ya. Terima kasih. Inilah hasil hari pertama kita. So, boleh. Try. So, kita akan sambung
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam rancangan Gege Gegok di hari yang kedua. Hari ini saya akan tunjukkan progres ataupun perkembangan yang telah kami lakukan di hari pertama dan hari kedua dalam rumah hantu ini. Mari kita saksikan bagaimana keadaan di dalam rumah hantu yang telah disiapkan oleh kami. Mari kita saksikan. Ialah kita akan. Alamak, kenapa tak ada suara ni? Aduh, kena ganti lagi ni. Alamak. Di bahagian depan, terdapat layar plastik yang dicantum dan disangkutkan untuk dijadikan laluan rumah hantu. Di belakang pula, kami memakai layar plastik yang sama untuk menghalang cahaya daripada masuk. Sebelum korang ke bilik sebelah, kita orang sangkutkan layar plastik supaya pengunjung susah untuk ke bilik sebelah. Jadi macam yang korang tengok, kita orang tampaikan cardboard dekat ruang-ruang udara supaya cahaya tak dapat masuk. Itu saja daripada saya, editor penyunting Gege Gegok. Kita ke Sering Bentas. Oh, itu saja yang telah berkembang pada hari kedua. Anda rasa sempat ke siap pada hari keempat? Mari kita saksikan. Jangan lupa menonton episod ketiga di 999999. Saksikan nanti. Hello guys. Hari ketiga persiapan kita untuk esok. Tangan, seluar, baju semua kau boleh tengok. Ini merupakan naik. Ini merupakan bukti bahawa kita melakukan kerja dengan begitu tekun, pantas, cekap, berintegriti, bekerjasama. Let's go. So kita akan tunjuk progres kita di hari yang ketiga. Sudah sedia? Ini. Welcome. Korang sendiri boleh lihat betapa gelapnya bilik ini. Daripada tiada apa-apa, kami telah pun menyiapkan. Oi, terkejut aku. Allah Akbar, sensor part tu. Kami bersama-sama menyiapkan kerja ini tanpa penat lelah. Itu lampu. Kami, inilah kejayaan kita demi bangsa negara. Sudahkah anda bersedia? Ini kaki baby. Kita orang dapatkannya di link ada kat bawah. So kaki ni kita boleh tengok dia ada 1, 2, 3, 4, 5 jari. Kaki ni juga montel-montel. Di atasnya terdapat tulang, isi dan darah. Yang di mana kita boleh mencampakkannya seperti ini. Dia datang balik. Betapa mistiknya kaki ni. Kalau anda nak tahu betapa seramnya kaki ni, kita nantikan esok. Aku dah cakap. Belah sana tak ada orang. Sini. Belah sana tak ada orang. Belah sini tak ada orang. Memang tak ada orang. Aku try campak belah sana pula. Hei! Dia datang balik. Belah sana tak ada orang. Belah sini tak ada orang. Mistik guys. Perkara ni semua memang seram. Sekali lagi, aku campak. Belah sana pula. Laju siap. Kaki tu hilang. Seram guys.
Hilang. Kaki tu hilang. So itulah perkara yang kaki tu boleh buat kat orang. Aku just nak cakap hati-hati. Perkara ni boleh berlaku di dekat siapa-siapa. Tak kisah anak Datuk, anak YB, anak Tan Sri. Perkara ni boleh berlaku kepada siapa-siapa. So guys, ingat bawa motor pakai helmet. Faham? Bawa motor mesti pakai helmet. Kalau nak selamat, bawa motor kena slow. Tak boleh laju-laju. Tak boleh laju-laju bawa motor ni. Faham tak? Motor ni kena pakai helmet. Helmet, kenalah helmet yang sebegini. Jangan helmet yang begini. Helmet kura-kura ni kau ingat selamat ke? Helmet ni aku try pecahkan selamat bukan helmet aku. Dah terbuka pula kali ni. Tolong. Sorry guys, tadi aku fly. Tangan pula. Ya Allah. Orang jangan pakai helmet macam ni nak selamat Helmet macam ni biasanya perempuan pakai. Kau nak mati awal ke? Jaga keselamatan guys naik motor tu. Jangan duduk fly-fly. Aku dengar bunyi motor. Cepat di belakang. Jangan fly macam ni nampak ni. Bawa motor tak start ni. Nak jadi apa? Tolonglah nak masukkan, tolonglah. Nampak ni. Tolonglah. Ingat guys, bawa motor tu elok sikit guys. Jangan duduk fly-fly atas jalan raya. Willy. Jangan langgar traffic light. Faham tak? Faham tak? Good boy. Korang kena saksikan di episod yang kelima bersamamu di TV3. Hello, Assalamualaikum guys dan salam sejahtera kepada semua. Kembali lagi kita di hari yang ke-4. Di hari yang ke-4 di mana ialah hari penentuan sama ada kita untung ataupun untung. Sama ada kita untung ataupun sekarang sudah pukul 7.26. Kita akan melaksanakan solat sunat duha, taubat dan hajat. Kita berhajat agar kita mendapatkan keuntungan yang luas, agar dapat menjana ekonomi negara, dapat menjana pendapatan penduduk setempat dan juga dapat meningkatkan imej negara. Sekejap lagi kita akan berjumpa lagi. So saya akan stop sekejap sebab saya pun nak solat. Adakah saya akan solat dalam keadaan yang begini? Tidak. Saya akan tunjuk rupa asal saya. Beginilah rupa asal saya. Anda nak tengok benda yang lagi seram? Nantikan video ini. Aku kembali lagi sekejap lagi. Mic terbalik siap. Balik. Nampak. Kita akan kembali lagi sebentar sahaja lagi. Korang jangan keluar, sabar saat. Sabar saat. Kita akan kembali lagi sebentar lagi. Dan kita akan tunjuk the finale of Haunted House. Later. Seram ke guys? Look at me. Seram ke? Boleh ni. Dia nak bawa paper tu. Boleh ni. Dia nak scan tu kau. Seram ke guys?
Aku dah ikut eh. 4, 6, 5, 7, 8. Weh, bang jam ni. Di bawah. Apa aku nak ya? Weh, itu aku. Saya tahu. Kamu apa hantu? Asal apa? Apa? Okay, hello guys. So, saya kat sini nak buat permohonan maaf sedikit kerana dalam ni tak boleh rekod. Tak nampak apa. So, kami akan rekod reaction orang yang masuk dan keluar. Mungkin kami rekod ketika mereka keluar. Adakah mereka takut, gembira, sedih? Kita tengok sekejap lagi. Assalamualaikum. Datang nak raya. Buka lampu boleh? Tak nampak. Saya Rabun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Datang nak raya. Aduh sikit tolong agak. Hai. Alah, sakit. Sakit. Woi, mencun. Okay guys, tu macam korang boleh tengok. Ada duit guys. Damn, hell bank note. Sini ada pecah guys. Macam korang boleh tengok. Guys, jadi macam saya cakap guys, tempat ni bukan biasa-biasa guys. Tengok guys. Kaki guys. Cuba geletek guys. Ya Allah. Okay guys. Tunduk kepala. Okay guys, macam korang boleh nampak depan ni, anak panah guys, anak panah. Kita masuk guys. Ada nangis ke? Cik depan mah. Okay guys, macam korang boleh lihat, tempat ni bukan biasa-biasa guys. Tempat ni keras sebenarnya. Kalau korang boleh nampak, alamak, apa ni guys? Tak keluar. Low sikit, nama balik. Okay guys, so hari ini dan ini merupakan penamat bagi segala-galanya yang telah pun dirakam dan ditayangkan oleh anda kepada anda semua. Endingnya gigi patah. Gigi dia patah. Dongan.
Gigi dia patah, muka saya kena pijak kat sini. Pijak? Ha. Kenapa? Tak tahu. Tak tahu kenapa pijak? Tak tahu. Sampai aku sudah tak tahu. Tengok, yang ni nak gigi patah, lepas tu kena raba pula. Macam tu lah. Ya, hadis lah. Macam tu lah bila jadi hantu. Bukan hantu yang rubber orang. Dia yang rubber hantu. Itulah. Nak tengok selepas semuanya dah habis, adakah tunggang langgang ataupun masa sama? Mari kita tengok. So, inilah keadaan selepas tamatnya. Nampak? Hilang kopi. Tadi ada kasut tercabut, handphone terjatuh. Semuanya kita pulangkan So, inilah keadaan. Nampak? Elok je tadi. Kalau korang tengok, jangan tengok flashback. Ada kalau ada footage ni nanti. Kau flashback. Tadi elok je. Elok je tadi. Tengok sekarang. Ni berapa kali jatuh ni kursi. Nak lalu jom. Semua orang cakap gelap. Kita kat dalam ni nampak semua benda. Yes, betul. Ya, Alhamdulillah. Selesai juga kita punya rumah hantu ni. Benda ni yang seram. Benda ni seram. Gelap nampak macam apa tu? Sumpah. Kalau gelap nampak macam orang. Kau tengah duduk. Tadi elok ada hantu belakang tu. Hantu tu lari sebab takut benda ni. Jom kita interview hantu tu. Kenapa Aziz lari tiba-tiba? Tadi sebenarnya aku duduk belakang kursi tu. Yang tadi kita tunjuk tu. Kursi kat sana tu. Lepas tu kursi tu tiba bergerak pula. Aku duduk belakang, aku tengok kiri kanan. Aku ingat Fauzan tarik. Tahu-tahu Fauzan kat depan, aku seorang kat belakang. Bergerak kursi tu tarik. Aku lari dulu. Tinggal aku seorang dalam bilik tu. Weh, takut saya aku. Meremang siap. Kata-kata Apa dah nampak tadi? Kalau ada gambar ni sebelum, letak sebelum dengan selepas Kalau ada. ada syaitan bijak kain saya. Itu pun misteri. Dia berpakaian seperti pocong. Bila dia lompat tu, dia jalan ke depan lagi. Pak, tiba-tiba jatuh. Jatuh, gigi dia kena kursi. Kursi macam ni. Dia kena kursi. Lepas tu patah gigi dia. Gigi dia patah. Ya memang. Okay, sekarang kita nak tutup dah. So guys, sampai di sini saja video kita. Terima kasih kerana sudi menonton. Saya Subscribe gek gegok. meminta maaf sekiranya ada kekesaran yang berlaku, ada sebarang apa? Kecacatan, kecederaan, Kemanisan. kemencarutan. Saya ingin meminta maaf dan kepada ibu bapa yang menonton balik lah, masuk. dan juga guru-guru, terima kasih kerana menyokong channel kami. Terima kasih banyak-banyak. Itu saja daripada kami. A little later. Okay guys, so itu saja video kita. Sekian setelah 3 hari. Setelah 3 hari, 4 hari ni 4. Setelah 4 hari kita bertungkus lumus dalam menyiapkan rumah hantu. Alhamdulillah, hasilnya pun alhamdulillah. Dan itu saja daripada kami. Sekian. Terima kasih kepada semua yang menonton. Kembali kepada Sri Pentas. Okey, ini merupakan wakil daripada tingkatan 4, iaitu Ehan bin Samsul. Samsul. Masih baik ni. Bangun ni. Dah tengok cameraman guys. Afzal. Cameraman tadi semua koyak. Dah pecahkan balik. Okey. Janganlah bergerak, hantu bangang.
Tangan dia kat dalam. Hantu jangan fly. Nanti jadi hantu. Hantu pergi mana ni Mekah? Ya Allah. Allah. Jangan masuk seluar. Masalahnya dia punya ni keluar. Ini ikan satu. Yo guys, jadi hantu ni tak senang. Tengok dia celik bola buntut aku ni. Nak main apa ni? Main buntut aku pula dua orang belakang ni. Jadi acih dah aku ni. Air batu ada, air batu. Air batu. Wop, jangan main buntut. Wow. Kau main langgar asing. Ini merupakan hari pertama mereka berdua menjalankan kerja mereka. Buat kerja apa lu diam sini? Apa pun aku tidak tahu tadi. Dia bergerak. Kita dah bagi diam dah diam. DJ. Wih, bisa ini bodoh. Bisa ini selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allah terbuka sudah kain ni. Macam mana ni? So habis sudah permainan ni. Saya dah sampai 30 lah ni. 28 saya pergi 25. Okey, kalau 25 macam mana? 25 dia pergi 35. Naik atas. Dah pergi 35. Dia jalan. Pop sampai ular. Ular turun balik. Dah turun balik. Kena naik balik. Kena naik balik. Naik balik. Ingat ular. Jangan ular. Ular jangan. Pintas ular. Tangga boleh. Dah sampai tangga. Jalan lagi. Ular apa tadi? Ular apa? Jangan turun. Okey, baik. 76 dah finish. Menang. Aku menang. Memang dah seram dah tu. Memang dah takut dah. Aku mana dia jalan macam model? Lompat. Dah lah, jangan lompat. Jom. Guys, by the way, aku ada beli jam baru guys. Tekan lampu. Joget sikit. So kalau kau nak beli ada link kat bawah. Bukan saja ada Hello Kitty, kita juga ada Transformers, Ultraman, Batman, Spiderman, Affiliate TikTok ni. Romy, affiliate. Okay. Nanti kepada sales jam ni minta masuk payment Dan banyak lagi. Korang boleh beli, link ada kat bawah. Salena tidurku, saling mengenangkan wajahmu, duhai sayangku. Aku di sini tercari-cari warna pelangi, hanya yang ku temui malam yang sunyi tidak berseri. Coba. Masihkah ada haruman rindu di apabila